Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Khamis tepat 18 bulan 12 2568. Pagi ni kita mai dengar berita pula nah. Hari ni kita pergi di Mekah lu nah. Di Mekah tu video nak ada orang buat video kata tekah demo tawah tu nah. Hujan turun. Hujan turun di Mekah hari ni nah. Dalam masjid Mekah tu ada hujan turun nah. Tu. Lani dalam Mekah boleh pukul gambar lagi nah. Di Kaabah tu ada orang pukul gambar lagi. Tapi kalau tang tak pai ni nak pergi buat haji nah. Saudi perakat dah dalam Mekah tak boleh pukul gambar. Masjid Madinah mau tak boleh pukul gambar. Dalam masjid tu. Dek luar boleh. Boleh pukul nah. Hari ni hujan turun nah di Kaabah. Habis ni tu. Kita pergi tengok berita di Isra nah. Surat khabar hak Isra tu baik ringan pula nah, kata tahan pok dia seekor pula nah. Bunuh diri pula. Hari Selasa yang lepas ada tahan pok dia bunuh diri seekor pula di Isra Utara nah. Dia ambil bedai dia ni, bedai sendiri dia nah. Wak dia mampu timbang tu selalu nah. Buat dia ringan kata ada dah ambil mula-mula perang dengan Rozah ni lah, dengan Bemah ni. Tahan buat Isra bunuh diri dah 61 ekor dah. Sebab buat dia kriak gapo dah cukup nah. 61 ekor dah buat dia bunuh diri nah. Ni satu berita nah. Kita pergi tengok balik West Bank nah. Hari Selasa yang lepas nah tepat 16 orang ni ada ringan kata Nayuk for Isra dia buk masuk dalam masjid Aqsa nah. Nayuk sendiri nah, bukan orang tamadan. Nayuk dia sendiri buk masuk di kawasan masjid. Masuk untuk nak giwak satu ibadat cara buat dia lah. Siapa sekan ibadat buat dia. Nayuk buat dia pun masuk juga di kawasan Masjid Aqsa. Tu hari Selasa. Hari Rabu semua orang penduduk buat dia buk masuk juga dalam Masjid Aqsa nah. Ada ringan kata 251 ekor buat dia buk masuk masjid. Giwak ibadat sepo baik tu lah. Ni cara buat dia tu. Masuk masjid ni dengan ada sedadu duk jaga nah. Sedadu buat dia jaga untuk buat dia masuk dalam masjid itu nah. Masjid Aqsa di Yerusalem tu. 251 ekor. Tu hak hari Rabu marai. Hari Selasa tu Nayuk buat dia masuk. Tu lah. Habis tu. Kita pergi tengok cara nak beradu berdiri dalam Rozah. Masalah ni hak duk tukar tawan ni lagi nah. Bemah hatta kelik buat dia hatta kelik orang Rozah tu duk dalam masa beradu berdiri rakyat satu. Nah, rakyat satu baru nah. Tu. Masalah ni nak masuk rakyat dua dah untuk nak kecek nak bersorak. Tapi rakyat dua nak bersorak buku gapo ni tak serak nah. Boleh ada buku nak info Rozah. Lepas tu buku nak tubik tahan buat dia berhabis dalam Rozah. Tapi buat Isra tubik ringan, tubik perakah ini nah. Nak sorak rakyat 2 bulan ni nak rentun, nak mula sorak ni Bemah kena serah senjata dulu. Lepas tu Bemah tak boleh berihan dalam Rozah. Isra baru nak masuk sorak. Baru masuk cercah rak 2 rakyat tisong. Kalau Bemah tak serah senjata, Bemah tak tubik mengetah dalam Rozah, Fok Isra tak saya masuk cercah, masuk sorak rakyat 2. Hak ni Fok dia pakat tubik. Fok dia pakat tubik serak nah. Bemah duk dah lagi pakat tak nak kecek. Tak nak sorak. Tu. Pas Bemah mana nak tubik Kalau gitu makna kata tak nak sorak semua rakyat 2 ni. Bemah tak tubik serak. Senjata Bemah tak serah serak. Sebab Bemah dia ada senjata nak serah ni, Rozah kena
toh orang rozah sendiri dulu baru nak boleh berbemah nak serah. Lepas tu nak serah kepada kerajaan hak rozah tu. Tok Se nak serah ke Mama Abah Tok Se, nak serah ke Sahrak Tok Se serah. Lepas tu baik komen tu baik barang Puak Isra kata nak wi bemah serah dulu baru nak pergi sorak rakyat dua tu. Tak hang sorak semua-semua. Lepas nanti tengok nak jadi baik mana lah. Ada kat mana saya nak royak berita pula nah. Habis tu tu. Hak ni pergi di Sahara nah. Sahara tu baik video nah. Hari Selasa nah. Sahara tu baik video hak Sahara gi conti nah, gi bang kapal dalam laut 3T kapal nah. 3T kapal muat minyak dalam laut di Venezuela tu. Hari Selasa ni bemah waktu baik video nah. Video hak yogi conti tu. Wak orang mati banyak puluh orang kat letas kapal tu nah. Hak dia yogi conti ni kat Songkala home hak Sahara tu baik kamsang diri so gi bang kapal tu. Kapal 3T saat ni nah. Dia kata apa? Dia kata kapal saat ni tu ada ganah duk atas tu. Lepas tu ada orang nego dadah, nego debu duk atas kapal tu. Tu dia tu baik royak baik tu nah. Sebab tu lah dia pergi bang kapal saat ni nah. Tu semua kapal saat ni tu kapal muat minyak. Nah. Ada dengar atau kapal tu gambar muat minyak. Ni je waktu baik video lah. Habis betul. Kita pergi tengok. Kita tengok dalam rozah nah. Dalam rozah kat suasana nak suk. Bomo dalam rozah nah. Tu baik ringan, tu baik oyak kata. Ada seorang budak taruh bayi. Ada Malay kata bayi lah. Bayi. Budak budak baru beranak umur 2 minggu. Baru 2 minggu baru. Mati syahid dalam rozah pula. Sebab apa? Sebab sejuk, udara sejuk. Budak baru beranak ni tak nak duduk kalau sejuk ni. Orang tua tak boleh duduk. Sejuk. Nak ni budak baru beranak 2 minggu nah. Mati sebab apa? Sebab sejuk lajak udara nah dalam rozah. Betul nah. Tu pagi ni sekadar ni berita nah piada nak tambah boleh sama nah. Berita ada lagi nah, berita ada lagi. Tu. Ni Chong Islam nyala nah. Pagi tadi saya tu baik dah Chong Fauzi berita. Boleh dengar semua 2 Chong nah. Sehari 5 kali nah. Pilih nak tengok mana. Molek tengok berhabis 2 Chong nah. Tu. Doa lah berdoa selamat berjaya nah. Jumpa pula lah. Petai kare nah. Ngorek lepas ngorek nah. Tengah hari ni pagi ni sekadar ni saja. Assalamualaikum.